Emas cair di hujung laman. Zaki berdiri di tengah-tengah tanah pusaka ayahnya yang terbiar. Rumput rampai tumbuh meliar, namun di matanya, dia nampak sesuatu yang lebih besar. Dia mahu memulakan perniagaan sendiri, sesuatu yang selari dengan alam semula jadi. Di tangannya, sebuah buku nota kosong menunggu untuk dipenuhi dengan pelan masa depannya. Untuk belajar rahsia alam, Zaki mengunjungi Pak Samad, seorang penternak lebah yang berpengalaman. Pak Samad menunjukkan barisan kotak kayu yang tersusun rapi di bawah pohon rimbun. Lebah tidak minta banyak, Zaki, kata Pak Samad sambil tersenyum. Berikan mereka rumah yang baik dan bunga yang segar, mereka akan balas dengan emas cair. Pak Samad membuka penutup atas kotak lebah jenis kelulut. Zaki terpegun melihat kantung-kantung propolis yang berisi madu jernih. Pak Samad mengambil sedikit madu dengan sebatang kayu kecil dan memberikannya kepada Zaki. Rasa manis yang unik dan sedikit masam itu menyedarkan Zaki akan potensi besar yang ada di hadapan matanya. Zaki mula bekerja. Dia tidak membeli kotak siap, sebaliknya dia membina sendiri kotak-kotak hive daripada kayu bermutu. Setiap paku diketuk dengan penuh teliti. Dia mahu memastikan rumah lebahnya kukuh dan kalis air supaya koloni lebahnya nanti berasa selamat dan selesa. Lebah memerlukan nektar, jadi Zaki mula menanam pelbagai jenis bunga di sekeliling kawasannya. Dia menanam bunga air mata pengantin dan pokok bunga matahari. Dia tahu bahawa kepelbagaian sumber makanan akan menghasilkan madu yang lebih berkualiti dan berkhasiat tinggi. Hari yang dinantikan telah tiba. Zaki membawa pulang koloni lebah pertamanya dalam log kayu asli. Dengan penuh berhati-hati, dia memindahkan log tersebut ke atas pelantar yang telah dibina. Dia memakai pakaian pelindung, walaupun lebah kelulut tidak menyengat, dia tetap menghormati makhluk kecil itu. Bulan-bulan berlalu, dan Zaki menghabiskan masanya memerhati rutin harian lebah-lebahnya. Dia belajar bahawa kerajinan lebah adalah kunci kejayaan. Ribuan lebah keluar masuk membawa debunga berwarna-warni pada kaki mereka. Zaki sedar, perniagaan ini bukan sekadar tentang keuntungan, tetapi tentang kerjasama dengan alam. Tiba masanya untuk tuaian pertama. Zaki menggunakan alat penyedut khas untuk mengambil madu dari kantung-kantung di dalam hive. Cecair emas itu mengalir masuk ke dalam botol dengan perlahan. Bau harum madu segar memenuhi ruang udara, satu bau kejayaan yang sangat manis bagi Zaki. Zaki membawa hasil madunya ke pasar tani. Dia melabel setiap botol dengan nama Madu Zaki. Seorang pelanggan tetap, Encik Haris, datang menghampiri. Setelah merasa sedikit, Encik Haris terus membeli 3 botol besar. Zaki tersenyum lebar, usaha giginya kini mula membuahkan hasil kewangan yang lumayan. Kini, laman Zaki bukan lagi tanah terbiar, tetapi sebuah ladang lebah yang berkembang pesat. Pak Samad datang melawat dan berasa bangga melihat kejayaan anak muridnya. Zaki kini mempunyai lebih 50 koloni lebah, membuktikan bahawa dengan kesabaran dan ilmu, alam akan sentiasa memberi pulangan yang melimpah ruah.